Amaral malaikah an yukhriju minan nar man kana la yushriku billahi syai'an. Mula sekali Tuhan kata dekat malaikat, pergi tengok dalam neraka sana, dipilih mana-mana yang di atas dunia dulu tidak syirikkan aku dengan apa benda pun. Mereka ni dulu masuk neraka pasal apa? Pasal buat maksiat. Mereka masuk neraka pasal buat maksiat. Tapi maksiat yang mereka buat ni tak sampai ke peringkat menyengutukan Allah. Menyengutukan Allah ni paling dahsyat. Mereka di atas dunia dulu berjudi. Mereka di atas dunia dulu berzina. Mereka di atas dunia dulu macam-macam benda yang Tuhan larang mereka buat. Mereka banyak buat dosa. Mereka banyak buat maksiat. Mereka masuk neraka. Pisat, Tuhan kata dekat malaikat, pisat tengok dalam neraka tu, ambil hak mana yang tidak syirikkan aku di atas dunia dulu. Ambil mereka tu dulu, bawa keluar main. Bagi mereka masuk dalam syurga. Nabi kata, mimman aradallahu ta'ala an yarhamah. Di kalangan ada ramai-ramai dalam neraka ni, ada lagi yang Tuhan nak bagi rahmat kepada mereka ni. Mimman yaqul la ilaha illallah. Sampai last sekali. Tapisan dah semakin longgar. Tuhan kata dekat malaikat, ditengok hak mana yang di atas dunia dulu pernah mengucap la ilaha illallah. Hak tu pun hampir ambil buat peluang bagi masuk syurga. Tapisan dia makin longgar. Mula ketat. Pilih hak betul-betul dosa tak banyak aja buat peluang dulu. Sampai last sekali, kalau dia di atas dunia dulu ada sebut la ilaha illallah sampai mati, dia tidak membatalkan kalimah itu. Bawa keluar juga dia bagi masuk syurga. Demikian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia.